Okey, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pertimaa Terengganu Sdn Bhd ditubuhkan pada 28 Mac 1972 dan kilang mereka terletak di kawasan perindustrian Cendering Kuala Terengganu. Pertimaa dikenali sebagai pelopor makanan halal dalam tin yang pertama di Malaysia. Pertimaa juga dikenali sebagai pembekal utama sardin kepada banyak agensi kerajaan selama lebih 20 tahun. Pertimaa Terengganu terkenal dengan kepakaran mereka mengolah makanan dalam tin, khususnya sardin dalam sos tomato dan nenas dalam tin. Keutamaan di sini adalah pengurusan kualiti seawal penerimaan bahan. Setiap bahan mentah yang dipilih dengan teliti perlu menjalani semakan ketat bagi memastikan ia memenuhi piawaian kesegaran dan grade tertinggi yang ditetapkan. Tapi alhamdulillah Pertimaa dah dapat. InsyaAllah lah makanan yang kita keluarkan insyaAllah berkualiti lah. Setiap produk bukan sahaja memenuhi standard halal JAKIM, malah turut diiktiraf dengan pensijilan antarabangsa seperti HACCP dan ISO. Ini membuktikan produk tempatan berupaya bersaing di pasaran global sekaligus mengangkat warisan cita rasa Malaysia ke dapur ke seluruh dunia. Suasana kerja di Pertimaa mencerminkan kebersihan, ketelitian dan semangat kerjasama. Setiap zon diurus secara sistematik, setiap permukaan dibersihkan mengikut jadual dan setiap pekerja memainkan peranan dalam menjaga keselamatan. Dalam suasana yang harmoni dan tersusun, kerja berpasukan bukan sekadar keperluan tetapi budaya yang menggerakkan seluruh operasi. Ini menjadikan Pertimaa bukan sekadar tempat bekerja tetapi sebuah komuniti yang berkongsi tanggungjawab untuk menghasilkan produk terbaik kepada pengguna. Okay, ni kita punya proses untuk filling ikan. Macam saya cakap lah tadi, dia akan masukkan satu persatu ikan tu. Ikan dalam tin kita dia akan ada 4 ke 5 ekor. Kita tak boleh nak buat sama sebab apa? Sebab kita ikut berat. So kalau kita ikut ekor, tak adil lah. Selain itu, Pertimaa turut mengaplikasikan sistem digital pintar yang menyatukan data pengeluaran, inventory dan penyelenggaraan. Dengan pemantauan masa nyata, keputusan dapat dibuat dengan lebih cepat dan efisien. Teknologi ini juga memberi impak positif kepada pekerja. Tugas berat dan berulang kini diambil alih oleh mesin, membolehkan pekerja fokus kepada kerja penyeliaan, analisis dan operasi berkemahiran tinggi. Pertimaa juga menyediakan latihan digital untuk memastikan semua pekerja bersedia menghadapi perubahan ini. Industri makanan dalam tin di Pertimaa menghadapi beberapa isu yang memberi impak terus kepada operasi dan kualiti produk. Keselamatan menjadi fokus utama kerana pemprosesan makanan memerlukan pemantauan ketat terhadap prosedur kebersihan dan penggunaan mesin yang selamat. Sardin ni tahan lama. So sardin kita tahan 3 tahun. Okay. Lepas dari tu kita akan sejukkan dan kita akan ke packing lah. Walaupun banyak proses akan dipermodenkan, pekerja Pertimaa tetap akan diperlukan untuk tugas tradisional yang memerlukan sentuhan manusia seperti kawalan kualiti akhir, pemilihan bahan mentah, pemantauan keselamatan makanan dan kerja-kerja yang tidak boleh dibuat oleh mesin secara cepat. Proses penghilangan juga menghasilkan sisa organik dan air buangan yang memerlukan lawatan rapi bagi mengelakkan pencemaran. Justeru, amalan pengurusan lestari juga amat diperlukan dalam industri ini. Inilah Pertimaa Terengganu Sdn Bhd. Di sinilah hasil laut diproses dengan hati dan di sinilah kualiti dijaga setiap hari. Pertimaa maju, berkat sejahtera.